Selepas berita 757 berkali-kali melaporkan gesaan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya menyusun semula lambakan penjawat awam dengan mempelajari kemahiran baharu atau reskill dan menambah baik kemahiran diri atau upskill. Kini bekas ahli UMNO Khairi Jamaluddin juga melihat perkara tersebut sebagai tindakan wajar. Khairi memberi pandangan demikian selepas memberi teguran kepada jemaah menteri mengenai isu pemberhentian ribuan pekerja syarikat minyak dan gas negara Petroleum Nasional Berhad Petronas menerusi program audio siar Keluar Sekejap kendalian duo bersama Syahrir Sufian Hamdan yang juga bekas ahli UMNO. Khairi yang juga bekas Menteri Kesihatan malah hairan mengapa tiada perbincangan mengenai rancangan mengurangkan kira-kira 5,000 pekerja kontrak Petronas di peringkat Kabinet. Tegas Khairi, Kementerian Sumber Manusia Kesuma diterajui Steven Sim sepatutnya boleh membantu Petronas menyediakan pelbagai program reskilling dan upskilling kepada 5,000 pekerja kontrak Petronas yang bakal terjejas lebih awal. Secondary, tetapi at least boleh dikatakan bahawa the government through Kesuma, Kementerian Sumber Manusia akan menyediakan, dibantu oleh Petronas, sediakan kursus-kursus kepada 5,000 orang ini supaya mereka dapat latihan ataupun kemahiran yang baru dan kita akan bantu mereka ditempatkan pada syarikat-syarikat ataupun kita akan at least channel them to the right direction supaya mereka dapat skill baru, kemahiran baru dan opportunities baru. Langsung tidak ada. Khairi turut mengkritik tindakan jemaah menteri dalam kerajaan yang didakwa seperti tiada apa-apa usaha untuk melembutkan atau melegakan keadaan supaya isu melibatkan pengurangan 5,000 pekerja Petronas yang bakal terjejas dapat dilaksanakan dengan penuh persiapan dan empati. Meskipun Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petronas, Tengku Tan Sri Muhammad Taufik Tengku Aziz sudah pun memaklumkan awal akan memberhentikan kira-kira 10% tenaga kerja bagi pengstrukturan semula syarikat nasional negara itu. Berita 757 sebelum ini sudah memaklumkan berkali-kali, malah sejak kira-kira 3 tahun lalu, seorang pemerhati menggesa supaya lambakan 1.6 juta penjawat awam perlu reskill dan upskill untuk mengisi kekosongan jawatan di jawatan lain seperti syarikat berkaitan kerajaan GLC, syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan badan berkanun. Bagaimanapun, pemerhati berkata Anwar perlu ada kehendak politik atau political will untuk mengelak kebanjiran penjawat awam bagi mengurangkan beban kewangan negara. Laporan itu kemudiannya dituduh sebagai berita fitnah oleh Menteri Komunikasi dan Digital ketika itu iaitu Datuk Fahmi Fadzil selepas dimanipulasi beberapa pihak.